Assalamualaikum and hi everyone. Okay, so today, okay books. Okay, so mesti pula lah radio ni. Saya duduk depan lah. Senang sikit kalau saya duduk depan ni. Nampak aku. Apalah, biar dia nampak kita buat vlog no. Okay, sangat bercahaya ya. Macam mana aku nak stand benda ni kalau bercahaya macam ni? Macam ni ke? Macam jauh sangat je. Saya sangat tidak satisfied dengan muka saya. Saya tak tahu apa jadi dengan saya. Saya rasa saya tengah hormon sekarang. And minggu depan is my last exam, PAT. I nervous sangat-sangat sebab ini adalah ujian akhir tahun. Sebab ujian akhir tahun merangkumi semua bab yang kita belajar, which is every subject they put all the chapter in the exam, and we do not know which one they gonna choose to put it in the exam. So I sangat-sangat nervous. I sangat-sangat risau sebab I memang dah banyak target tau. Tapi masalahnya I tak tahu I boleh ke tak untuk target kali ni. Lepas tu ujian PPT hari tu I ada buat video. Yes. Okay, I ada buat video pasal I minggu depan ada exam kan. I masih ingat lagi I pakai baju jersey warna purple. I alhamdulillah lah I dapat 3 subjek anugerah subjek terbaik, which is I dapat Sains tertinggi, never. Perniagaan dengan PKU tertinggi dalam kelas. Sebab kat sekolah kita orang 3 subjek ni hanya kita orang je yang yang ada subjek ni. Bagi I macam Alhamdulillah lah. Tapi mungkin cikgu-cikgu lain mungkin macam sebab ni compete between you dengan pelajar-pelajar dalam kelas tu je. So it's not fair, right? Jadi kali ni I nak cuba score, I nak cuba dapat yang paling tertinggi. Okay, I tak tahu. I harap kata-kata ni satu doa, which is I nak score A dalam Sains, dalam Math Modern, dalam Perniagaan PKU, dan juga Pendidikan Islam. I just hope that it's gonna be A. I harap sangat Sains I dapat A. Hari tu Sains I dapat B+, which is 65. I have to improve more, and all the teachers said that Sains, Perniagaan, PKU, it's easy to score A. And I agree with that, okay? I memang agree gila-gila sebab I hanya ada 9 subjek. Kelas lain ada 10 subjek. I rasa macam kenapa I tak boleh nak dapat A, sedangkan ujian I yang I buat tu lebih senang daripada diorang. Diorang lagi susah nak kejar. Kenapa? So I macam okay, I tekad dalam hati I memang nak score 5 subjek A. Terutamanya 3 subjek ni lah I nak score A. And 2 lagi subjek Math Modern dengan Pi tu I nak cuba try hard untuk I hafal, I faham, and I selalu buat kerja. Sejarah I target dalam B or B+. Sebab sejarah ni I sangat lemah ya. I mesti macam benda tu menarik baru I macam okay, I like this one, and then I can score that. Itu je lah cakap-cakap I hari ni. I baru balik dari tuition Math Modern. So I buat ulang kaji. So kita orang nak exam kan minggu depan untuk Math Modern. I tak tahu kenapa, tapi I rasa macam nasib baik ada tuition macam tu. Sebab masa I buat tu kan I macam mana gila nak buat benda ni lah. Macam tak faham lah. Tapi I harap apa yang I belajar tu masuk dalam exam, and I ingat apa yang I belajar. I harap I dapat skor kali ni. Nervous sangat-sangat gelisah sebab yelah kan PAT kita tahu je lah semua chapter, semua ada, semua bab ada merangkumi. So macam I will try my best, and I nak score juga BI.
BMI PPT dah A-, so I nak kekalkan BMI tu, and I nak up lagi BI, sebab hari tu I dapat C rasanya, C+ like that. I'm not satisfied, but I bersyukur juga, and Alhamdulillah. But yeah, sometimes kadang-kadang apa yang kita target tu tak dapat, mesti kita macam tak satisfied lah dengan benda tu. Tapi Alhamdulillah lah tak gagal kan.